Guys. Cikgu Bat kantoi menipu lagi guys. Semalam dia upkan dekat Facebook dia yang kononnya 2 malam lepas dia bermesyuarat bersatu Podison, tetapi telah dikantoikan oleh NKB bahagian Podison apabila kantoi yang gambar salah seorang tu sedang berada di Mekah. Okey, selepas kantoi Cikgu Bat pun segera mengedit daripada 2 malam lepas jadi beberapa malam lepas. Orang yang berada dalam gambar tu bagi tahu yang mesyuarat tu sebenarnya 14 hari bulan 12. Gambar tu baru di-up dan Cikgu Bat ternyata nak menipu kononnya 2 malam lepas. Benda-benda kecil macam ni pun nak menipu. Macam mana nak jadi seorang pemimpin? Kita boleh tengok meeting dia hanya berkisar menghentam pimpinan bersatu, termasuklah menghentam NKB dia. Kita boleh tengok NKB yang dia buruk-burukkan, tak cakap banyak, tak perlu nak minta duit dekat presiden, dan dia terus buat kerja membantu rakyat. Anda boleh tengok sendiri video-video, gambar-gambar yang dia upkan. Dia pi menyantuni rakyat, melawat orang sakit dekat kawasan Podison, repair bumbung rumah guys. Tak minta pun duit presiden ke, duit Cikgu Bat ke, tak minta pun. Dia buat kerja dan dia tak memburuk-burukkan pun. Yang dia duduk berlawan dengan Cikgu Bat je. Cikgu Bat buat apa? Tu rakyat tanya tu. Jadi Pak Lawak jalan kaki buruk-burukkan presiden. Ingat orang suka. Tu baca komen tu Cikgu Bat. Sedap diri Cikgu Bat. Jangan jadi kaki fitnah, jangan jadi kaki menipu Cikgu Bat. Ingat sama kan, kita menipu, kita fitnah ni tak lama Allah buka, Allah tunjuk siapa kita. Tengok apa jadi dekat Papanun. Macam-macam dah terselak Cikgu Bat. Insaf lah Cikgu Bat. Cukup lah duk fitnah orang, duk menipu orang Cikgu Bat. Ingat, mati itu pasti, neraka itu ada Cikgu Bat.